Kita di mana? Gunung Camah. Assalamualaikum semua. Ini adalah log pendakian kami ke Gunung Camah melalui Skomat Trail. Saya dan isteri menyertai pendakian ini bersama beberapa kumpulan lain. Fighter Camah. Fighter Camah. Saya kembar lah. Kembar lah dia balik. Akak baru nak jeduk-jeduk. Tak payah. Tak payah bro. Fighter Camah. Jauh benong belum start. Tempat berkumpul para line up ialah di Masjid Kuala Betis Gua Musang. Ni gang Chinese tu. Oh ni dia pergi makan jap. Dua orang ni. Di sini, pihak pengurusan masjid menyediakan tempat parking kereta untuk para pendaki dengan bayaran 10 RM. Kedai makan untuk bersarapan juga ada berhampiran masjid. Orang ada trip. Dari mana? Ada trip. Tak dia buat anti circle lagi ni. Cakap Mami tak ada Mami kita orang ada trip. Mami mana? Pukul 9.50 pagi, perjalanan dimulakan menaiki Powell merentas belantara melalui jalan balap. Perjalanan ini mengambil masa selama 4 jam. Perjalanan puluhan kilometer melalui jalan balap begitu memenatkan namun penuh keterujaan. Gunung Camah ialah gunung tertinggi kelima di semenanjung Malaysia dengan ketinggian 2,171 meter, 7,123 kaki. Ia terletak di sempadan Kelantan dan Perak, di dalam banjaran Titiwangsa, dan merupakan salah satu daripada 7 gunung tertinggi di semenanjung Malaysia, G7. Bahasa saya baiklah kak. Kampung pada Ceki Lama. Pendakian ke gunung ini terkenal sebagai salah satu yang paling mencabar di Malaysia kerana laluan hutan yang tebal dan keadaan yang lasar. Kali ini pendakian dilakukan melalui Skomat Trail, iaitu laluan yang baharu dibuka. Kumpulan kami dikatakan sebagai kumpulan yang ke-6 yang menggunakan laluan ini. Pukul 12.20 tengah hari, setelah melalui PT berhampiran Kemsai Dakota, kami semua terpaksa turun dan berjalan kaki sejauh 100 meter kerana laluan Powell menjadi sukar akibat terdapatnya sebongkah batu derhaka di laluan. Kami tiba di Dakota Base Camp. Base Camp ini adalah terletak berhampiran air terjun Dakota. Nama Dakota diambil sempena nama pesawat Dakota milik Amerika Syarikat yang telah terhempas di puncak air terjun ini pada suatu ketika dahulu. Sebaik sahaja tiba, kami semua masing-masing mendirikan kemah untuk bermalam. Selepas kemah dipasang, masing-masing mula ke air terjun untuk mandi. Air terjun Dakota sangat sejuk sekali. Air terjun Dakota memukau dengan aliran jernih yang jatuh di celah batu granit, dikelilingi hutan hijau yang tenang. Bunyi gemericik air berpadu dengan bunyi unggas, mencipta suasana damai. Percikan halus airnya menyapa wajah, menyejukkan jiwa kami. Kita akan berjalan start pukul 5 pagi lah. Maknanya pukul 4 tu semua dah start bangun. So kemah. Sebaiknya malam ni dah kemah lah. Untuk kita punya backpack apa yang kita bawa untuk esok. Kalau ada punya boleh bawa blanket tu penting lah bawa.
Kalau headlamp tu kalau boleh bawa lah dua. Spare. Kalau yang roti tu bawa lebih roti. Sebab perjalanan esok mungkin makan masa lebih daripada 12 jam. Dia tak akan sampai lebih daripada 12 hingga ke 15 jam lah, 2 je. Kalau lebih daripada 15 jam tu, dia something wrong lah kat situ sebenarnya. Dia je antara 2 tu, 12 hingga 15 jam. Dia yang turut masa naik lah, balik tu kita naik 2 sebenarnya. Seawal pukul 4 pagi lagi kami sudah bangun dan bersiap untuk memulakan misi pendakian ke puncak Gunung Chamar. Kami berkumpul di kawasan lapang bersebelahan air terjun. Sebelum mengorak langkah, doa dibaca agar kami semua dijauhi segala bahaya serta selamat dalam pendakian ini. Pukul 5.15 pagi kami mengorak langkah meninggalkan Dakota Base Camp menuju ke puncak Gunung Chamar. Di awal pendakian ini kecuraman adalah sekitar 20 hingga 30 darjah kecuraman melalui pokok-pokok resam dan paku pakis. Terdapat anak sungai yang perlu dilintas. Inilah kasung semalam. Kan lagi gila lah. Jadilah. Sekarang dia keluar Juliana. 1 jam hiking baru sampai sini. Menghampiri pintu rimba. Camp. Okay, steady. Pendakian sukar di tebing Tapor dilalui dengan penuh berhati-hati. Okay, good. Okay, bangun. Kena bangun. You kena berdiri dulu. Okay, steady. Okay, good. Yes. Boleh. Twist sikit. Then, tu, you kanan. Okay, good. Pusing dulu. Pusing dan stand. Pusing dan berdiri. Diri menghadap sana. Okay, settle. Okay, kaki kiri kat sini dulu. Rendahkan. Kalau dah boleh rendah macam tu. Okay, good. Okay, terus je. Tak apa, saya ada. InsyaAllah. Saya support akak. Jangan risau. Beransur je. Okay, good. Turun. Okay. Ya. Diri turun. Diri je. Berdiri. Okay, steady. Nampak step tu? Okey, dapat. Kayu tu. Nampak? Okay, good. Thank you. Terima kasih. No problem. Okay, bang. Okay, thank you, bang. Very good, Tanam. Pukul 6.45 pagi, kami tiba di pintu rimba. Masing-masing berhenti dan menunaikan solat subuh di sini. Matahari perlahan-lahan muncul di ufuk timur. Di kejauhan kelihatan Gunung Tahan berdiri megah di atas hamparan awan yang memukau mata. Punca mata air. Di pintu rimba ini terdapat aliran anak sungai yang jernih airnya. Pendakian dari pintu rimba sehingga ke Permatan Badik memakan masa 1 jam. Pendakian adalah sukar kerana terpaksa menempuhi banyak tebing curam yang ada kalanya sehingga 80 darjah kecuraman. Camah. Apa dah nama lupa dah? Takin. Syakin. Takin. Okey. Ini lagi lupa nama. Alang.
Alang-alang Pakasam. Pukul 8 pagi, tiba di Permatang Badik. Selepas berehat seketika, pendakian diteruskan. Kini laluan Permatang ditempuhi dengan mudah. Sesekali angin pergunungan yang sejuk menyapa lembut tubuh yang telah dibasahi oleh peluh. Nyaman terasa, sambil bibir bertasbih memuji kebesaran Allah. Pukul 9 pagi, Kem Korang. Pukul 9 pagi kami tiba di Kem Korang. Berehat seketika di sini dan regrow. Peserta termuda. Dek, berapa tahun mu? 11. Hebat. YouTuber sudah sampai. YouTuber sudah sampai. Okey. Anti berapa mu? You agak Siti? belum sampai. Salah. Patut letak rendah lagi. 19 tahun. 57 lah, 57. Angka takkan 19 tahun. Paling-paling kurang dah 35. Okey lah. 35 kuat lagi lah. Hai korang, hai korang, kita orang pergi dulu. Sekarang ni camp korang pula Korang dah sampai, kita orang dah jalan. Ini korang. Jom kita orang jalan dulu. Let's go. Apa nanti lebih? Sebab saya nak masuk. Sebab saya nak masuk naik TikTok abang ni. Ai, gimana nanti? Lima jam 6 minit mendaki sejauh 5.7 km. Kami tiba di Camp Skomat. Setelah 5 jam pendakian dari Dakota Base Camp, kami tiba di Camp Skomat. Di sini terdapat satu bongkah batu besar. Kami berehat seketika di bawah bongkah batu ini sementara menunggu pendaki lain tiba. Tidak jauh dari kem ini terdapat punca air yang bersih. Saya tidak berehat lama di sini. Pendakian ke puncak mesti diteruskan. Okay, dari Camp Skomat tadi, dalam 100 meter sebelah kiri ni adalah ke water point. Ini adalah last water point. Kalau nak ambil, kena turun dalam 30 meter ke bawah sana. Okay. Tiba-tiba hujan turun dengan lebatnya. Pendakian dari Camp Skomat ke puncak adalah menaik selamanya sehinggalah ke Simpang Camar. Pendakian menjadi semakin sukar. Hujan yang turun menjadikan trail pendakian licin. Kena agak sangka. Dalam lebatnya hujan, badan mula menggigil kesejukan, namun pendakian mesti diteruskan. Puncak Camar mesti kami tawan, biarpun terpaksa menyeret kaki yang longlai. Ketika melalui hutan pokok berlumut,
hujan telah menjadikan laluan becak dan penuh lumpur. Namun kaki tetap melangkah meskipun langkah mulai lemah. Keindahan hutan pokok berlumut memukau mata namun tidak dapat dinikmati sepenuhnya kerana hujan belum teduh. Tadi nampak agak kesan itu. Oh, kesan eh? Lari. Terbarang. Pukul 2.30 petang, saya tiba di persimpangan Gunung Camah. Hanya 200 meter lagi untuk sampai ke puncak. Namun di akhir pendakian ini, perlu melalui laluan berlumpur turun dan naik. Sini tak ada bijak. Dalam. Ambil gambar saya sekejap boleh? Ke puncak Camah? Naik tak. Nak dengar bunyi orang. Sweet betul lah saya tengok abang akak yang hiking. Ni dah Boleh masuk ke? tak boleh. Dalam. Yes. Akhirnya puncak Gunung Camah 8.2 km 10 jam 10 jam. Pukul 3.20 petang, saya tiba di puncak Gunung Camah setelah 10 jam lebih mendaki. Alhamdulillah akhirnya satu lagi G7 berjaya saya tawan. Tahniah juga kepada semua line up. Anda hebat. Terima kasih kepada semua. Nak belajar jadi sipper. Ni Farah dah. Oh. Baik tak tumpah. Muka happy. Okey, bila panas. Kita di mana? Gunung Camah. NGP Kelantan tak guna. Tak guna.